Mak ayah yang tengah rancang dana pendidikan anak-anak, Fiza nak sharekan tips dengan menggunakan emas. Okey, tak perlu berhutang, hanya dengan simpan emas, anak-anak kita boleh belajar dengan tenang. Mak ayah boleh letakkan satu target mudah, iaitu simpan 5 dinar sebanyak 10 keping. Kenapa 10 keping? Okey, dengan satu keping 5 dinar, mak ayah boleh gunakan sebagai dana untuk satu semester pengajian mereka. Bermakna 10 keping ni dah cukup untuk tampung 5 tahun pengajian anak-anak kita dekat universiti nanti. 5 dinar ni bersamaan 21.25 gram emas berketurunan 999. Harga dia sekitar RM12,400 sekeping. So, macam mana cara dia? Mak ayah boleh daftarkan akaun anak-anak bersama Public Gold tanpa sebarang charge. Kemudian, mak ayah boleh terus menabung melalui akaun emas gap dengan wajib serendah RM100 sahaja. Setiap tabungan direkodkan dalam bentuk gram emas. Bila dah cukup 21.25 gram, mak ayah boleh arahkan sistem untuk keluarkan 5 dinar ni untuk simpan sendiri. Dan bila anak-anak kita masuk universiti, bolehlah jual 5 dinar ni dekat mana-mana cawangan Public Gold pada harga semasa. Dengan cara ini, masa depan anak-anak kita lebih terjamin sebab mereka tak perlu lagi tanggung beban hutang PTPTN sebaik saja tamat belajar. So, jika mak ayah berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh follow Fiza ataupun isi browse app dekat bawah tu ataupun komen saya nak saving emas untuk Fiza tunjukkan langkah dan cara terbaik dalam simpanan emas.